So, hai, kembali kita dalam podcast kita kali ini. So, saya adalah akan menterangkan korang tentang tentang cabaran seseorang dalam kejayaan diorang dalam keusahawanan. So, dengan ini saya menjemput dua orang untuk terangkan dengan lebih lanjut kepada korang tentang kejayaan diorang lah. Cabaran dalam kejayaan diorang. So, boleh kenalkan diri dan teruskan. Hai, nama saya Amgul Fahim. Nama saya Aisyah Afiah. Okay, so diorang akan terangkan lah tentang cabarannya. Boleh. Okay, cabaran pertama yang saya dapati oleh seseorang usahawan ni dalam kejayaan dia adalah kekangan modal. Kekangan modal ni dalam erti lain kita boleh faham kekurangan-kekurangan macam dari segi tunai, pinjaman ataupun pelaburan. Jadi bila kekurangan-kekurangan ni berlaku, pengurus tu akan melakukan kos lepas. Kos lepas ni dia akan pilih untuk lakukan projek yang terbaik dan menangguhkan atau meninggalkan projek-projek lain. Itu macam salah kerugian tu juga. Betul. Lepas tu bila benda ni berlaku, dia jadi seorang usahawan tu dia jadi takut, jadi kurang keyakinan untuk memulakan perniagaan. Bagi Anda? Bagi saya, yang kedua ialah persaingan yang sengit. Zaman sekarang ni, kalau kita dapati ramai je orang nak jadi seseorang usahawan ni. Jadi bila semua orang nak cari peluang, dia orang nak cari kejayaan sendiri dalam bidang bisnes, muncullah persaingan sengit. Contoh dia, kalau kita jual makanan, mestilah ramai lagi orang yang jual makanan. Makanan yang sama lah contoh. Jadi tapi sebenarnya bila kita ada persaingan sengit ni, dia bukan saja satu keburukan untuk diri kita, malah dia berikan cabaran kepada diri kita untuk menjadi lebih kreatif dan bersemangat dalam menjadi seorang keusahawan yang berjaya. Cumanya kita ni kena bijak sikit. Kena bijak tu macam mana tu? Bijak dia dalam bukan sekadar bukan sekadar kita merendah diri dalam jadi seorang usahawan, tapi kita jadikan satu kekurangan dalam kita tu menjadi kita lebih lebih bagus lebih bagus baiki diri. Dan pesaing juga, kita bukan saja tengok pesaing itu dia bagus. Tidak, kita juga kena boleh jadi bagus daripada dia. Contoh dia, kita tengok cara dia beroperasi macam mana, cara dia orang tarik pelanggan tu macam mana. Jadi dengan cara dia orang tarik pelanggan beroperasi tu, kita boleh ambil tu sebagai iktibar untuk diri kita dan kita baikikan lagi dan menjadi lebih baik daripada dia orang. Jadi disebabkan itu kita ada persaingan yang sengit, bukan sekadar hanya untuk berlawanan dalam berniaga ni saja, tapi kita boleh jadikan dia sebagai motivate untuk diri kita. Itu saja dari saya. So, bagus penerangan tersebut. So, dengan dua cabaran yang korang sebut tu, iaitu kekurangan modal dan juga persaingan yang banyak, saya nak tanya Amru lah, kepada Amru, apakah boleh tak bagi saya satu solusi untuk kita jadikan cabaran tu kepada kebaikan? Maksudnya macam kita seorang peniaga baru kan, macam baru nak mula kan, so dia macam ambil cabaran tu, dia mulakan bisnes baru. Boleh tak bagi satu solusi? Okay, boleh. Satu solusi yang saya tahu, sekarang kerajaan dia ada buka permohonan bagi mana-mana PKS, pengusaha PKS, untuk memohon skim bantuan permulaan perniagaan. Jadi sangat sayanglah kalau sesiapa yang ingin memulakan perniagaan tu tak cuba mohon skim bantuan ni. Dan lepas tu cabaran kekangan modal ni, dia sebenarnya bukan dia memang ada kesan, dia membawa kepada negatif, tapi positifnya adalah dia mendidik seorang usahawan tu
supaya berjimat dan daripada kesilapan dia tu dia dapat rancang plan perniagaan tu dengan lebih baik, lebih teratur, lebih sistematik dan takkan ulangan kesilapan yang sama tu. So itu solusi lah. So maksudnya macam awak nak bagi tahu badan kerajaan ni pun memegang peranan yang penting lah dalam tu. Okay. Bagi Ain pula sebenarnya, apakah satu kesimpulan yang awak boleh bagi tahu kepada mereka lah? Okey, kesimpulan yang saya dapat dalam membincangkan cabaran ni adalah kedua-dua cabaran ni bukan satu alasan yang kita boleh buat untuk kita berputus asa. Namun sebaliknya ia bolehkan jadi kita berpeluang untuk kita boleh belajar, untuk kita mencari kreatif dalam satu keusahawanan dan kita boleh mengembangkan kita punya strategi dalam membina perniagaan kita. Jadi kita perlu sebagai seorang keusahawan, kita perlu kena ada keyakinan diri. Kita kena ada yakin dengan diri kita bahawasanya yang kita ni boleh jadi seorang yang berjaya, kita boleh jadi seorang yang berfikiran terbuka dalam bidang keusahawanan ni. Contoh macam Dato' Ali Shukri. Itu saja daripada kami berdua. Okay. So dengan akhir ni tadi, maka akhirlah dengan faktor yang kedua kita, iaitu faktor cabaran. So lepas ni kita akan bincang ke objektif ketiga, iaitu teori bersama Deniz, bukan saya lah. So dengan itu maka tamatlah. Dan saya terima kasih kerana sudi datang ke podcast kami. Terima kasih. Sama.